Ini adalah penjelasan terperinci tentang fakta kes dan bukti kes terbaru dalam prosiding inquest Zara. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Saksi memberitahu mahkamah, Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir ketika itu datang berjumpanya untuk meminta maaf mengenai surat mengandungi kata-kata body shaming terhadap rakan saksi. Dalam surat itu katanya, ada kata-kata berbunyi sok-sok orku yang bermaksud menyindir seseorang yang kuat perasan, namun saksi mengaku tidak tahu sama ada Zara Khairina yang menulis surat itu ketika dia minta maaf. Selain Allahyarhamah Zara Khairina, katanya saksi juga pasti surat itu turut ditulis bersama seorang pelajar junior lain. Ketika kejadian, saksi menyatakan melihat pelajar senior melewati bilik itu dan bertanya kepada saksi mengenai apa yang berlaku sebelum menerangkan surat itu dan tujuan Zara meminta maaf. Selepas itu, saksi menyatakan seorang pelajar senior berteriak memanggil pelajar junior lain yang dikaitkan dengan surat itu dan dia nampak pelajar senior menasihati Zara dan pelajar junior terbabit agar tidak mengulangi perbuatan itu. Wahai pelajar-pelajar senior, takkan kerana surat tu kau high blood dalam asrama? Saya kadang-kadang pelik. Kenapa pelajar-pelajar sini dalam asrama tu marah? Macam kau lah yang pengetua. Macam kau lah yang ketua warden dalam asrama tu. Kenapa kau perlu buat reaction barang yang tidak ada masalah? Kau berteriak, kau marah dalam asrama. Saya ni pernah jugalah tinggal di dalam asrama sekolah kerajaan. Saya tidak pernah nampak abang-abang senior saya kah, kakak-kakak senior saya kah berteriak macam kerasukan setan, marah-marah kami. Tidak pernah. Ini overreacting ni. Kami ingatkan arwah Zara yang mengamuk kah? Arwah Zara yang marah kah? Rupa-rupanya pelajar senior yang marah-marah. Dalam keterangannya lagi, saksi yang senior setahun berbanding Allahyarhamah Zara Khairina mengakui tahu arwah Zara Khairina ada menulis surat mengenainya dari rakan senior yang lain. Saksi menyatakan ada menjumpai surat itu tetapi tidak ingat apa isi kandungannya dan menjelaskan pada malam itu keadaan pelajar senior itu okey saja dengan Zara dan mereka tegur Zara secara baik. Tapi saksi juga bersetuju pada masa itu ada 9 pelajar senior tingkatan 2 dan 4 dalam bilik bersama Zara dan seorang pelajar junior terbabit. Wow. Ramainya. Jadi yang 9 pelajar ni sudah puas hati dalam asrama sekolah Zara. Oh, bukan 5 orang ya, dek. 9 orang. Betul lah cakap saya. Habis proceeding inquest ni, yang lain kena get ready lah. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana semua peguam menjalankan kerja yang sangat baik kerana akhirnya rahsia ini terbongkar untuk 7 November 2025. So, puas hati kamu semua?
Kalau tidak tenang, hidup huru-hara, pergilah melawat kubur arwah Zara. InsyaAllah kau akan ternampak-nampak macam kau di syurga. Seorang saksi mengesahkan ada 9 orang pelajar yang kantoi membuli Zara secara verbal. Takkan hanya kerana surat kot. Hal remeh-temeh. Kamu tidak belajar ke dalam asrama ni? Hari-hari bergaduh. Aku kadang-kadang pelik lah kamu punya drama dalam asrama ni. Ini kamu punya kerja part time ke ni? Di dalam asrama sekolah Zara? Selain itu, ini tambahan fakta kes untuk rujukan berpuluh-puluh juta rakyat yang ketinggalan bas dan ketinggalan kereta api. Selain itu, saksi mengaku tidak pernah mendengar Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir menyindir saksi dan tidak tahu mengenai tuduhan Allahyarhamah pernah menulis kata-kata ejekan kepada saksi. Kau tidak pasti dia mencuri. Kau tidak pasti arwah Zara tu mengejek kau atau menulis surat pelik-pelik sama kau. Jadi, apa perasaan datang pergi mahkamah hari ini? Anak-anak yang amat kita kasihi kerana Allah. Tambah saksi lagi, dia mengakui hubungannya dengan arwah Zara Khairina sebagai okey saja selepas kejadian itu dan tersenyum kepada saksi apabila mereka berjumpa. Saksi juga bersetuju ada pelajar senior tingkatan 2 yang tidak suka dengan Zara, tetapi saksi tidak tahu siapakah pelajar itu. Prosedur inquest dijadual bersambung Isnin minggu depan. Justice for Zara. Jadi yang ketinggalan kereta api dalam perkembangan kes Zara ni, ada seorang saksi kanak-kanak mengaku dia nampak KM ugut dan gertak Zara. Dia nampak KM panggil dia punya geng-geng pelajar senior. Lepas tu di situ pun ada pelajar junior. Mereka ramai waktu itu. Memang dia nampak arwah Zara diugut dengan ayat, "Kau ni kalau aku touch kau ni habis kau." KM, oh KM, ini terang-terangan ugutan jenayah KM. Are you ready? Going to jail. Kak, oh kak, tak payahlah jadi CCTV di sini kak. Macam mana kakak boleh tidur malam dalam keadaan arwah Zara sudah tiada di dunia ni? Kak, oh kak, macam mana boleh makan hari-hari ya? Arwah Zara menghantui hidup kakak. Semoga selamat maju jaya kak. Terlampau trap-trap kakak juga kau ni kan? Trap-trap gangster segala gangster. Semoga tidur dengan lena. Justice for Zara. Marah kak? Jangan marah kak. Arwah Zara sudah tiada. Bergembiralah. Tak payahlah kakak marah lagi. Yang macam datang haid hari-hari. Tak pernah berhenti kau punya datang haid. Kau punya datang bulan. Tak payahlah kakak marah-marah. Kakak bergembira sajalah di asrama tu. Ini prosedur inquest hanya bagi tahu memang kau lah yang menggertak dan mengugut Zara.
Prosedur inkuest Zara baru selesai 50% siasatan oleh hakim dan mahkamah kerana ada beberapa lagi saksi yang masih belum disapina dan memberi kesaksian dalam mahkamah. Jadi kita akan menunggu saksi-saksi lain untuk selesai dan kita akan tahu di akhir keputusan prosedur inkuest Zara oleh Yang Arif Hakim dan Mahkamah Kota Kinabalu Sabah. Tetapi pendedahan bukti terbaru ini adalah alibi terhadap kes buli dalam asrama sekolah Zara semakin. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.